Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakum, tachahau. Saya Muhammad Suman Sivam. Kembali lagi dari channel kita Rakyat Malaysia. Baru-baru ini kita dengar isu babi. Isu babi di negara ini sering kali diperkatakan, diperdebatkan di pelbagai media. Hari ini saya ingin memberikan sedikit perkongsian pandangan dan pendapat yang sedang terjadi ini. Perkara yang sedang terjadi ini. Sebab bila mana saya tengok di komen-komen ataupun di Facebook ataupun YouTube, TikTok, segala sosial media ini, penghinaan ataupun pandangan satu saja dikemukakan oleh pelbagai individu ataupun masyarakat Malaysia sebenarnya. Tapi kalau kita lihat sebagai satu masalah sosial terhadap ladang babi ini, kita tahulah apa yang mereka gambarkan berkaitan dengan bau alam sekitar. Sebab nak dibuat ini bukan kecil-kecil anak ayam. Diorang nak buat di skala yang besar. Ada satu lagi persoalan, bila mana Sultan Selangor sendiri dah murka, dah tak persetujui. Kenapa kita nak ungkit-ungkit lagi, nak buat-buat lagi ladang babi ini? Ladang babi ini pemakanan satu kaum. Kita sedia maklum, babi lagi banyak di negara ini daripada lembu. Bila mana kita baca komen, bila mana orang berkomen, dia seolah-olah mengatakan orang Islam ini resis, orang Islam ini menindas pada minoriti, orang Islam ini tidak boleh berfikir untuk kelebihan bersama, untuk kemasyarakatan. Dia orang tak fikir begitu. Tuduhan-tuduhan ini melulu. Tuduhan-tuduhan ini tak berasas. Orang hari ini bila mana ramai yang tidak setuju, saya faham. Mereka tidak bersetuju atas dasar alam sekitar, daripada ancaman bau virus, seperti mana kita pun sedia maklum, virus Nipah dulu di Bukit Pelando, berapa ramai mati, hampir 1 juta babi dikorbankan, ditembak dan dikuburkan. Itu adalah satu sejarah gelap pada negara, yang melibatkan lebih daripada 103 orang meninggal dunia disebabkan satu virus ini. Jadi kita tidak maulah benda-benda yang ini terjadi. Dan kita pun selalu dengar pencemaran air, najis babi ini dilepaskan di sungai, di tempat-tempat ada orang awam. Jadi kita risau pasal perkara itu. Kita berbincang soal sosial masyarakat, keadaan masyarakat, keadaan alam sekitar, di mana babi itu diternak, di kawasan-kawasan babi itu diternak. Dan saya tidak faham kenapa kecoh sangat dengan babi ini, sedangkan ini adalah perkara yang biasa. Sedangkan di Singapura ini pemakan babi dia banyak, tapi diorang tiada ladang babi. Diorang ekspor babi itu, beli pada masyarakat, bagi pada masyarakat dia makan. Janganlah kita gambarkan ini adalah satu masalah bangsa, ini masalah satu agama. Kalau orang yang makan babi ni pun, kalau kau simpan di dalam kandang babi yang ada berjuta ekor, sanggup ke ditinggal dalam tu? Fikirlah untuk masalah umum, masalah keseluruhan masyarakat. Kau jangan fikir pasal pelaburan sahaja. Jangan kau fikir pasal untung saja. Kau letaklah babi itu, kandang babi itu di tempat pemakan babi. Masukkan dalam kampung-kampung baru Cina ini. Kampung baru Cina dekat Semenanjung tu kan banyak. Diorang ni consider makan babi. Kita tak menghalang pun. Mana ada video aku pernah tengok di negara ini tidak pernah orang menghalang orang makan babi. Pernah pergi tengok? Kau makan babi aku tembak kau, macam di India. Orang Hindu ekstremis, dia orang buat, kau makan lembu aku tembak kau. Tapi dia pengeksport lembu paling terbesar di dunia. Tapi bila kau makan lembu dia tembak kau. Memang ada isu-isu yang terjadi begitu. Tapi persoalan dia, di Malaysia perkara itu tidak terjadi. Orang bantah atas dasar sosiologi di sana. Keadaan bau, keadaan virus, keadaan pencemaran yang akan terjadi, orang bantah. Kena faham di mana orang berdiri, di mana orang bersuara. Kalau kerajaan negeri nak berkeras nak buatlah di kampung-kampung yang adanya orang pemakan babi ini. Kita tak halang pun. Kalau makan babi makanlah. Siapa halang kau? Itu makanan utama. Kau makan saja. Tidak ada bantahan, tidak ada satu penghinaan terhadap pemakan babi. Kalau dalam orang Islam makan babi, kau bagi tahulah, memang salah lah. Tapi kalau orang Islam makan babi, tapi dia tak ikuti jalan Islam, itu bukan orang Islam lah. Boleh dikatakan kafir, boleh dikatakan murtad. Jangan kamu samakan. Makan rasuah boleh, makan babi tak boleh. Alamak, dua isu yang berbeza.
Mana-mana bangsa pun makan rasuah. Kena tangkap tak kena tangkap je, kena sabit tak kena sabit je. Kita tak nak kaitkan satu isu dengan satu isu yang lain untuk memanipulate ataupun memusing, spin cerita. Ini soal babi. 500 hektar pula tu yang kita dengar, yang kita faham, yang diwar-warkan. Lepas tu banyak pula spekulasi, itulah inilah. Jadi stop. Cukup. Rakyat perlukan keselesaan ataupun damai dalam kehidupan di kampung mereka, di kawasan mereka. Jangan kau pergi rosakkan, meletakkan kandang babi di sana. Itu je orang bantah. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Suman Siwam.